all the gore part, bloody part yang kadang-kadang semua ni lah yang menjadi entertainment untuk orang pergi tonton dekat Pawagam. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja pergi ke preview screening filem I Will Kill You. The first thing yang aku suka dalam filem ni is of course the anchor dekat dalam filem ni yang menghidupkan, yang menjadi tunjang utama, iaitu Zazie Beetz. Ini memang the role of a lifetime lah untuk dia. Dia bukan setakat membawa watak wanita yang very strong, tapi dia juga bawa watak wanita yang ada elemen komedi dia. There's a quirky part dalam diri dia yang buatkan macam kalau kita ni boleh relate dengan apa perasaan dia. Yang kedua aku suka is the premise of the movie. Spoiler alert, basically premise dalam movie ni dia menggunakan tema cult or satanist cult, penyembah setan. Dan all this penyembah setan ada power pula tu, immortality. Ini adalah antara elemen yang agak surprise dan menjadi daya penarik untuk movie ini. Yang ketiga yang aku suka adalah all the gore, action dan juga koreografi dia, even cinematography dia, all the technical parts lah. Dia boleh pergi ke cerita yang sangat-sangat bodoh, cerita yang tak serius langsung, cerita yang tak ada subtext, cerita yang very straightforward, tapi